Baki katakan dia bersedia untuk membela diri dia. Kalau dia bersedia untuk bela diri dia, beranikanlah diri kamu, jangan bela diri semasa kamu masih pegang jawatan Pusurujaya. Kalau kamu masih ketua Pusurujaya, yang mana SPRM itu sendiri digerungi dan ditakuti oleh polis, macam mana polis nak siasat? Bagaimana ketua Pusurujaya yang masih pakai topi ketua Pusurujaya akan jawab soalan-soalan sekiranya soalan-soalan itu datang daripada mereka yang berada di bawah dia. So, apabila Azam Baki menyatakan dia sanggup nak bela diri, dan sekarang kita dah tahu sekurang-kurangnya telah ada satu laporan polis yang telah difailkan oleh Albert Tay di IPD Petaning Jaya tadi. So, ini menduga semangat dan kekuatan dan keberanian ketua polis negara. Kita nak tahulah sama ada report polisi juga akan makan masa 18 bulan seperti kes Yusuf Rauter, ataupun dia akan disiasat dengan terbuka dan jelas dan dipanggil Azam Baki dan orang-orang lain yang terlibat dan dipanggil reporter Bloomberg tersebut. Ingat, isu Bloomberg ni contoh macam Casino Forest City. Bloomberg juga yang menulis. So, pada saya, kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan kuasa beliau sebagai penasihat ulung isu ini kepada Dulia Maha Majelis Badan Baginda Pertuan Agong untuk menasihatkan Azam Baki direhatkan buat sementara waktu. Tugas beliau dipangku oleh orang lain dan Azam Baki disiasat habis-habisan. Kerana kita tidak boleh biarkan reporter daripada luar, wartawan asing memalukan negara kita sebegini rupa. Ya, saya faham. Tan Sri Azam Baki ada hak dari segi undang-undang pertahankan diri, kita hormatnya itu. Tapi kalau sekadar hantar notis tuntutan, siapa-siapa saja boleh buat. Kita nak tengok saman itu difailkan dan kita mahu tengok bicara bagi saman itu dipercepatkan. So akhirnya apabila kita mempunyai jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan dalam kabinet, dengan bangga mereka menyatakan jangan buat keputusan, tunggu jawatan kuasa bebas. Siapa ahli-ahli jawatan kuasa bebas? Peguam negara. Siapa yang lantik? Tuanku. Nasihat siapa? PM. Siapa KSN? Siapa yang nasihat lantik? PM. Azam Baki, Ketua Persatuan SPRM. Siapa yang lantik? Tuanku. Nasihat siapa? PM. So akhirnya kegagalan ini menunjukkan kegagalan sistem dan kegagalan Perdana Menteri. Alright, so isu tersebut tak boleh. Bukan jawatan kuasa bebas jawapannya. Jawapannya adalah rehatkan Azam Baki, lakukan siasatan penuh. Isu terkait dengan AMLA, isu terkait dengan salah guna kuasa, isu terkait dengan tata kelola, isu terkait dengan perkeliling penjawat awam, isu terkait dengan Farhan Syarifah Salvador, isu terkait dengan lain-lain mereka dalam public listed companies. Ini semua duit, kuasa, pangkat bergerak seiringan ni. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka hancurlah reputasi salah satu badan penguasaan yang seharusnya menjaga badan-badan penguasaan yang lain. So itu habis isu Azam Baki.